Okay bang, ni kita nak pergi mana ni? Saya ada meeting dengan Perdana Menteri. So kita ke PWTC dulu. Alright. Okay. So sebelum saya sampai ke meeting, saya akan terangkan sedikit kereta apa yang saya naik dan kereta ni fungsi dia macam mana dan feature yang ada dalam kereta ni. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Rizal nak tengok satu kereta yang baru sampai. Kereta ni kalau waiting list biasanya setahun tu minimum kalau nak tunggu dia orang import dari luar negara. Kita apa? Dahsyat. So kereta ni LM500H terbaru daripada Lexus yang mengeluarkan MPV mewah. Harga dia sedikit murah daripada Lexus Malaysia. Lexus Malaysia nak kena tunggu setahun, nak kena bayar lebih lagi dan ini cukai semua dah settle lah. Cuma bayar deposit tukar nama settle. Tapi ni Rizal punya. Nak yang lain, nanti kita cuba tanya bos dia. Bos dia akan bawa lagi satu. So yang ni Rizal punya lah, folding table kat sini. Untuk aku nak letak buku ataupun nak letak info. Ini cup holder. Itu dia tutup balik untuk sujudkan minuman ataupun makanan, biasanya minuman lah. Masak orang kaya ni dia 2 seater saja. Sebenarnya ada lagi satu depan lah. Mariam akan duduk kat sini, Rizal kat sini. Dan my PA, my driver. So itulah. Belakang ni kosong. So korang boleh letak golfing punya tools, accessory. Buka. Ni kalau korang nak tengok, sedih sikit kan luar ni. Tapi nak risau apa, orang ada satu kereta ni, dah banyak kereta lain. Bila-bila lagi satu kereta, ambil lah kau letak lagi kat satu kereta tu penuh. Okay, jom. Oh, sini pun ada. Ni pun ada. Mana driver aku ni? Bang, jom. Selamat dah. Saya seorang yang sibuk. Kadang-kadang keluar meeting, saya keluar pergi syuting, saya keluar pergi tengok bisnes dan kebanyakan masa saya berada dalam kereta saja. Bila saya fikir balik, kereta yang saya naik sekarang ni adalah kereta yang paling sesuai lah. Itu privacy. Saya boleh buka dan saya boleh tutup dan saya boleh privacykan dia. Saya tutup ni, dia punya feature kat sini dan saya boleh tutup dia punya privacy dan buka privacy dia. Dan kita nak buka side shade ni untuk tengok pemandangan luar. Dan kalau saya tak nak tengok ataupun saya nak tidur je, saya boleh tutup balik. Dia both side akan turun. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ini dia akan turun dua-dua, both side. Ada speaker kat atas ni, reading lamp, boleh bergerak belakang ke depan. Dan kita ada aircon sebelah sini. Ini pun aircon, ini aircon. Dan kita ada aircon kat sini. Dan sebesar alam skrin dia. Ada speaker kiri kanan, privacy dengan driver, di between driver dengan passenger. Kita tunjuk kat sini. Korang boleh nampak apa yang driver tengah buat. Tapi kalau nak buka, nak bercakap dengan driver, borak apa tu? Naikkan lagi. Dia pun tak nampak kita, kita pun tak nampak dia orang. Tapi kalau kita nak nampak dia orang, kita tekan ni saja. Apa yang saya suka kereta ni adalah privacy setiap penumpang di kanan dan juga kiri. Kita boleh baring habis macam nak tidur terus sambil driver nak sampai ke sana. Lagipun jam tau. Dengan traffic kat KL ni jam kan. Saya boleh angkat lid support ni. Okay, saya rasa ni cukup lah untuk posisi saya. Dan saya dah tekan ni. Tekan ni, dia keluar. Naik. Ini bukan iPhone tau. Ini controller untuk kereta ni. Korang boleh guna remote ni untuk control screen yang sebesar ni. Tak perlu nak saya tunjuk nanti. Sebenarnya ini tak penting pun. The privacy is more important than entertainment. This is what a business means. Ada meja folding table untuk korang letak minuman, boleh letak kat sini. Ada cup holder dan korang boleh letak laptop. Kalau korang tak nak guna, boleh tutup. This is Lexus LM500 Executive Launch. Only one in Malaysia. Now masih satu saja. Alhamdulillah Izzah dapat dulu rasa. Dan kat sini, so kalau perempuan boleh guna untuk makeup lah. Dia ada lampu lagi kan. Nak jumpa meeting dengan klien. This is the quick tools untuk korang tengok cermin. Ini roof shade macam mana? So korang boleh dapat lagi pencahayaan dari luar. So korang tak perlukan lighting. Lighting ada sebenarnya. Malam nampak lah malam kan. Ni je. Tekan sini je. Buka. Okay. Saya punya sunroof only privacy saya saja. Partner saya ataupun wife saya Mariam, dia tak suka sunroof. Dia tak nak tengok, dia tak nak cahaya. So saya yang dapat cahaya ni. Saya je yang nampak. Kat sebelah sini privacy. Untuk lebih privacy, korang boleh tutup. Okay, dia ada aircon ruang ni sahaja. Dan juga privacy window, side shade. Dan juga kita ada apa ni? Ada lagi boleh letak iPhone. Kita letak iPhone kat sini. Tengok. Hai. Dahsyat lah kereta ni. Tak menyesal lah beli. Dekat belakang ni kosong lah. Kalau nak letak
barang-barang luggage ke, bag ke. Ni apa ni? Wireless charging. Apa susah pergi sana? Okay, kita ada ni wireless charging dan kita ada type C charging, 2 port headphones punya aux punya tu. Tak sini. Tu dia, ini baru orang kata apa? Kayangan. Bukan saja boleh letak handphone, boleh letak wallet. Holder ni boleh letak kat sini. Letak jam. Okay, betul. So korang boleh tidur baring sekejap kan. Saya tidur je. Dah sampai nanti tidur saya bang Hai, dah sampai pun. Sebelum saya jumpa dengan Perdana Menteri, saya ingin tunjuk sikit apa yang ada dalam kereta ni. Belakang sikit, dah. Sebenarnya duduk depan pun okey je. Okey, ada cup holder kat compartment ni. Luas lagi ada type C charger, ada HDMI. Korang boleh buka kiri kanan. Di sini pun boleh buka. Dan ada satu glove box lagi, kecil je. Dan ada aircon kat sini. Ni boleh letak barang, boleh letak iPhone kat sini. Skrin dia kat sini. Besar je skrin dia Bila korang duduk kat sini, korang naik kereta ni, benda ni korang tak usik pun sebenarnya. Driver yang boleh usik. Rear mirror digital, and then compartment kat atas. Ni. And then kita ada sauce. Dia function. Kalau korang ada emergency apa, boleh tekan sini. Dia kalau kereta-kereta macam ni, kalau tekan helikopter sampai. Ni apa saya tak tahu. Lampu. Dia touch macam ni je. Kita pergi ke sebelah sana turun dengan style bro. Turun dengan kereta dia turun dengan style. So close. Rim 20 inci Masak aku nak tukar raya hari ni. Ya. Ini Lexus. Plate nanti kita jangan plate tu, kita tukar tak sedih. Lexus LM 500 stage executive lounge. Buat family ke, ada mak ayah aku semua kan, nak tiba-tiba nak bagi nak merasa dia naik. Tak masalah. Mak, ayah. Sebenarnya kat sini boleh je budak-budak duduk sebenarnya. Tak ada masalah kalau nak pergi dekat-dekat je lah, tapi tak recommend Boleh custom, tak ada masalah. Boleh tak untuk budak buat seatbelt ke apa ke. Tapi tak recommend itu tak selamat. Kalau pergi dekat-dekat boleh. Kalau dia bawa tak best lah sebab ada ni kan, tak boleh baring. Korang ke depan sikit. Selesa sangat. Tengok dia punya ni. Korang sebagai driver, takkan korang tidur. So macam ni pun okey dah. Saya 160 ni, kaki saya tak panjang sangat. Tapi kalau saya ke belakang pun kita relax. Selesa. Tak adalah macam ni sangat kan. Walaupun dia ada partition kat sini. Partition ni dia tak adalah macam buatkan kita rasa tak selesa nak kena bawa kereta macam ni. Tak ada. Dia macam relax. Sebenarnya pun macam kau bawa kereta-kereta sama MPV yang mewah lain. Cumanya dia lebih privacy dan selesa. So bateri dia ni boleh pergi ke 100 kilo. Yang korang tengok ni, ada 3 bar. 1, 2, 3. 3 bar ni boleh pergi 100 km. Bayangkan kalau penuh. Penuh ni boleh pergi ke Kelantan. Kemungkinan daripada KL ke Kelantan. Ada lane assist, ada speed limiter, there's a EV information system lah kat sini. Saya pun tak faham apa benda. This is not my things. This is driver things. So bagi dia orang fikir je. Kemudian dia compartment ke depan untuk driver letak barang-barang dia. Charging port type C ada 2. Ini sheets ke belakang dia naik. Dan kalau tekan ni untuk privacy, untuk buang privacy. So untuk driver sebenarnya dia pun boleh control dekat dari depan. Gunakan privacy mode ni. Kata tuan, puan, ada something, ada orang nak bercakap kan. Ini feature dia, ciri-ciri kereta ni. Full tank capacity 60 liter. 60 liter ni boleh pergi, tapi dah ada bateri tu kan, boleh support lagi lah untuk pergi jauh. So daripada Kelantan ke Johor sampai. Ada lagi bateri punya support. Dari Kelantan ke Johor tak payah top up. Bro, apa lagi? Ambil lah. Mana ada kereta boleh buat macam tu? Berjalan dari Kelantan sampai Johor Bahru, sampai Singapura, tak payah top up minyak. This is all money.